penting. Ini tentang sejarah kita. Sejarah Malaysia masih ditulis dari kapal British ke darat. Itulah persoalan yang dibangkitkan pensyarah kanan USM, Profesor Madya, Dr. Azmi Arifin. Menurut beliau, walaupun penulisan sejarah Malaysia sudah banyak berubah, pengaruh kerangka pemikiran kolonial dan Eurocentrik masih belum sepenuhnya ditinggalkan. Azmi mengingatkan bahawa sejak 1960-an lagi, sarjana tempatan sudah mempersoalkan mengapa sejarah tanah Melayu terlalu banyak dilihat daripada perspektif British, bukan dari kacamata kita sendiri. Prinsipnya mudah. Sejarah kita perlu dilihat dari daratan ke kapal British, bukan kapal British ke daratan. Antara contoh yang diberikan ialah penggunaan istilah pemberontak terhadap tokoh seperti Mat Kilau. Bagi British, mereka ialah pemberontak kerana menentang pentadbiran kolonial. Tetapi dari sudut masyarakat tempatan, mereka mungkin dilihat sebagai pejuang yang menentang penjajahan. Persoalannya, mengapa istilah dan kerangka British itu masih digunakan tanpa dinilai semula? Menurut Azmi, masalahnya bukan sekadar satu perkataan. Ia menyentuh cara kita memahami sejarah. Siapa yang dianggap penjajah, siapa yang dianggap melawan, dan dari sudut siapa sesuatu peristiwa itu ditulis. Selepas lebih 6 dekad persoalan ini dibangkitkan, Azmi mengemukakan satu soalan yang lebih besar. Adakah Malaysia benar-benar sudah menulis sejarahnya sendiri? Atau kita masih melihat sejarah negara melalui kaca mata kuasa kolonial? Dari kapal British ke darat atau dari daratan kita sendiri ke kapal? Itulah persoalan sejarah yang masih belum selesai. Fikirkan. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.